Salah makan pun boleh menyebabkan kita untuk sakit lutut. Contohlah, siapa yang dekat sini, dia ada masalah gout. Biasanya gout itu dia akan attack dekat ada bahagian sendi-sendi ni. So, bahagian lutut ini, dia akan rasa sakit-sakit dah. So, yang kedua, berat badan kita, kalau semakin berat, dia pun akan menyebabkan kita punya bahagian lutut ini jadi sakit. Sebab dia tak boleh support dekat badan kita, terlalu berat punya badan. Alright? So, nak tahu tak cara-cara untuk urut untuk melegakan sakit lutut? Kalau nak tahu, save dan share video ini dulu. Master tunjukkan cara-cara untuk urut melegakan sakit lutut. Master ada banyak customer, dia mengadu dengan saya. Dia dekat bahagian lutut tu, dia sakit. Waktu turun tangga atau naik tangga punya jam. Gunakan dua ibu jari ini dan tekan dekat bahagian bawah ni dulu. Sudah tekan, tolak, pergi ke kiri kanan. Sudah tolak. Dia akan jumpa dekat urat sini. Selepas urut kanan, gunakan kiri punya jari. Lepas tu, dua-dua tarik turun ke bawah. Lepas urut ini 4 poin, kita urut ke poin yang kelima. Poin yang kelima sama juga, kita sapu krim dan gunakan jari kiri ni, tekan, tolak. Sini ada satu urat, you urut punya jam banyak lengur punya. Lepas urut dekat bahagian ni, sama juga, ulang di sebelah kanan pula. Ini, tolak. Tolak dan naik atas. Lagi satu poin dekat tepi-tepi ni. Sama jugalah. Kita sapu. Sapu. Tarik. Selepas urut, you cuba tengok jalan. You punya lutut ada lega tak? Kalau ada lega, you boleh komen lega dekat bawah. Nanti Master Jadi 11 akan tunjukkan video lagi banyak. Kalau siapa nak urut, boleh datang ke SK Wellness berhadapan dengan Maidin.